Baik kita tidur bawah je, malas lah naik tangga. Ya ke? Tapi kan kita tak ada tilam ni. Macam mana nak tidur? Tak apa Neni, ibu dah ada tilam angin dah. Oh ya ke? Terbaiklah. Kan? Ha, siapa yang minta ibu tilam angin nak tidur kat depan ni tadi? Kakak dengan adik lah. Ni ibu punya tilam angin Black Dog tau. Ini. So nanti kita akan pasang dekat depan ni. Korang boleh tidur lah dekat ni. Yang ni yang ibu ambil ni yang Queen. Ramai-ramai boleh tidur dekat depan ni. Tahu? Okey, memandangkan kita akan apa orang kata pump tilam ni dekat hall ni. Okey, dekat dalam ni. Yang ni sangat senang untuk korang. Dia gunakan orang kata pump angin. Pump angin tu korang dah tak payah tiup ke atau apa tau. Dia dah memang siap lengkap sekali dalam ni. Korang nak buang angin ataupun korang nak masukkan dia angin pun sangat senang. So nanti ibu akan suruh ayah akan pasangkan lah. Benda dia sangat senang korang. Sangat senang, sangat mudah. Tak banyak pakai masa untuk korang nak orang kata nak masukkan angin tu sangat mudah. So dekat dalam ni semua dia akan include sekali tau. Okay, material dia yang belah atas ni korang boleh nampak dekat sini dia macam velvet tau. Nampak tak? Dia akan selesa lah. Korang kalau tidur atas ni memang korang takkan rasa panas. So kalau katakan korang camping ataupun korang nak pergi staycation ke apa ke, boleh je bawa benda ni kan. Ada anak ramai ke apa kan, boleh pakai. Okay, yang ni dia bagi tempat charger. So rasanya yang ni dua ni dia bagi bantal lah. So nanti boleh lah pump. So nampak tak dekat sini? Korang just tekan-tekan je yang ni. So nanti dia akan kembang secara automatik. Nampak tak? Dia makin mengembang. So ikutkan dia makin mengembang. Okay. Korang santai je. By the way, ibu nak bagi tahu juga tempat charger dia ni, yang korang pump ni, dia ada lampu sekali tau. Sesuai lah kalau kata korang nak bawa pergi camping, dia dah sertakan sekali. So ini yang dah di pump ni, korang boleh tengok ni. Ini best ni. Cuba korang baring-baring atas ni. Come. Yang anak-anak suka lah. Wow. Kalau untuk anak-anak besar-besar anak macam ni kan 3 orang boleh duduk ni. 3 orang boleh baring. Nampak tak tu? Nampak? Selesa tak ni? Selesa sangat. Nampak tu? 4 orang boleh duduk boleh tidur dekat sini ya. Nampak tu? 2 kids kat tengah. Ni ayah dia, lepas tu Neni kat belah sana. Nampak tak? Cuba kita tahu selesa ke tak? Selesa. Selesa. So boleh lah. Nak travel-travel pergi camping, yang ni best.